Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, hari ni saya akan buat satu video pendek pasal macam mana nak backup WhatsApp. Okey, biasa orang nak backup WhatsApp ni biasanya ni kebiasaannya lah dia nak pindah ke device baru. Okey, kalau kita tak backup WhatsApp nanti grup kosong saja yang masuk. Jadi kalau nak backup semua, okey ni saya tunjuk cara-cara dia. Mudah je sebenarnya. Okey, first sekali korang buka WhatsApp korang lah. Okay, buka WhatsApp macam biasa. Lepas tu dekat atas ni kau dapat titik 3 ni, klik titik 3 ni. Lepas tu nanti kau akan nampak lah setting ni. Kalau set bahasa Melayu, dia keluar tetapan lah. Ok, tetapan tu lah kalau bahasa Melayu lah. Ok, first kali kau cari bahagian chat. Chat, kalau bahasa Melayu dia sembang. Tekan chat ni. Ok, lepas tu kau kat bawah sikit cari yang chat backup. Chat backup yang ni kalau dia punya bahasa Melayu sembang sandaran sembang. Okey, tekan chat ni. Okey, kalau kau dapat page macam gini lah. Page macam gini. Okey, pastikan kau dah set email lah. Set email. Macam ni last kali backup ni 5 hari bulan. Hari ni 8 hari bulan. Tarikh video yang buat ni. Okey, first kali. Yang kedua korang set yang automatik ni korang set lah. Nak set sama ada daily ke weekly ke atas korang. Kalau nak set di backup sehari pun boleh, weekly pun boleh, mana-mana lah. Ok, yang kedua, yang seterusnya yang bahagian dekat include video ni korang off je lah, boleh tutup. Pastikan yang cellular ni buka. In case kalau contohnya korang tutup yang ni, silap. Ok, yang ni kalau korang off tapi korang tak ada wifi, nanti dia tak backup juga WhatsApp. Pastikan yang ni buka lah. Melainkan korang punya data tak kurang data, kena tunggu wifi lah. Pastikan tik yang ni. Ok, itu saja, mudah saja. Kalau korang nak backup terus pun boleh, nak tunggu. Biasa dia backup ni dia pukul 12 ke atas. Biasanya 1 pagi 2 pagi lah. Tu waktu di backup setiap pagi. Pastikan waktu-waktu tu jangan off lah untuk korang. Kalau korang tutup telefon, dia tak boleh nak backup lah. Ok, kalau nak backup sekarang tekan macam biasa je. Nanti dia akan backup. Backup ni ambil masa lah, bergantung kepada saiz. Kalau saiz besar, lambat jugalah. Contoh 1 gig mungkin 1 jam kot, lebih kurang. Ok, ni cara dia, mudah saja. Lepas set backup semua, dia akan, yang ni contoh yang ni, ni dia backup ni, dia tengah backup. Lepas siap backup, macam sekarang saya sudah backup. Sebelum saya backup dah. Jadi ni nak backup kali kedua lah. Jadi mudahlah, bila siap backup ni baru korang boleh pindah ke telefon lain. Kalau korang jenis nak pindah tukar ke telefon lain lah, tu cara dia. Pastikan backup dulu WhatsApp. Kalau tak backup WhatsApp, nanti cuma grup kosong saja yang masuk. Ok, itu saja cara dan mudah saja. Jumpa lagi di next video. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye bye.